Weh, biar betul. Keyboard sekarang ni pun dah boleh connect dengan phone. Jadi kalau tengah buat kerja malas nak menaik guna phone, keyboard daripada Gojodok ni boleh connect 3 device dalam satu masa. Dan yang bestnya, bila nak tukar kepada device, boleh switch macam tu sahaja. Okey, dekat keyboard ni 1, 2, 3 dia ada simbol Bluetooth kan. Daripada laptop tadi, aku nak tukar kepada phone, tekan je button FN dan nombor 2. Lepas tu dia terus switch tau, tanpa perlu disconnect. Lepas ni nak check guna phone, tak perlu nak menaip lagi, guna je keyboard ni. Lepas tu kalau nak tukar lagi kepada iPad, boleh tekan FN, lepas tu nombor 3. Design dia pun bukan main lawa lagi, sama terus dengan design keyboard dekat MacBook ni. Yang paling aku suka sebabnya bila menaik atas ni tak lenguh tau. Design dia nipis je. Yang penting keyboard ni bila tekan tak bising, dia silent je. Untuk connection boleh pakai Bluetooth ataupun nak pakai USB dekat belakang ni pun korang boleh cocok saja dekat laptop. Yang aku ambil ni set sekali dengan mouse. Mouse dia pun memang selesa pakai, tak perlu tukar bateri, boleh charge saja. Sama juga macam keyboard ni. Untuk kabel semua dibagi sekali dalam kotak. Jadi nak beli boleh klik bawah video ni.